bermula, menyusun harapan, membina jiwa dengan senyum ikhlas. Ilmu disemai, anak bangsa ditata, penuh kasih sejati. Guru Syekh Musa, pembimbing setia, teguh berdiri jadi cahaya, berdedikasi berwibawa, penyuluh minda pemimpin semua. Kampung Ulu Cepur, Cemor, Perak, 16 Oktober 1965, tarikh keramat buat pasangan bahagia Haji Syed Hashim bin Syed Omar dan isteri Puan Mazlama binti Zainuddin. Lahirlah cahaya mata kedua, juga merupakan putera sulung dari 10 orang adik-beradik, dan kemudiannya dibesarkan di Kampung Sementa, Kuala Kenas, Kuala Kangsar. Keluarga besar ini ditempa dalam suasana keluarga yang sederhana, namun kaya dengan nilai kasih sayang, adab sopan dan semangat juang yang tinggi. Pada tahun 1972, Tuan Haji Syed Musa bin Syed Hashim telah menerima pendidikan awal darjah 1 di Sekolah Kebangsaan Kuala Kenas, Kuala Kangsar. Berlatar belakangkan persekitaran keluarga yang menitik beratkan ilmu agama, beliau sering mewakili sekolah bagi pertandingan tilawah Al-Quran di Musabaqah Al-Quran. Pada tahun 1978 sehingga 1982, beliau meneruskan pengajian sekolah menengah di SMK Aminuddin Baki, Cemor sehingga tamat tingkatan 5. Berbekalkan sokongan dan dorongan yang kuat dari almarhum datuknya, beliau sekali lagi mewakili sekolah bagi acara tilawah Al-Quran ketika di bangku sekolah menengah. 1983 sehingga 1984, Tuan Haji Syed Musa kemudiannya ke SMK Raja Chulan Ipoh bagi meneruskan pengajian di tingkatan 6. Demi merealisasikan cita-citanya dalam profesion perguruan, beliau melanjutkan pengajian di Maktab Perguruan Seri Pinang, Pulau Pinang dari tahun 1985 sehingga 1988. Setelah hampir 2 tahun mendalami ilmu pedagogi, pada tahun 1989, beliau mula bergelar sebagai seorang guru dan ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazwin, Kuala Kangsar. Tanggal 9 November 1990 merupakan tarikh keramat teristimewa dalam hidupnya apabila Tuan Haji Syed Musa bin Syed Hashim disatukan dengan pasangan pilihan hatinya, Puan Aziah binti Abu Bakar. Hasil perkahwinan pasangan ini dikurniakan 4 orang cahaya mata: Sharifah Nurul Ashikin, Sharifah Sakinah, Sharifah Nur Fadilah dan Syed Muhammad Hafiz. Kerana bentuk didikan yang diterapkan oleh kedua ibu bapanya, beliau sangat cenderung dengan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan. Hal ini terselah apabila beliau merupakan satu-satunya jawatan kuasa termuda membangunkan Sekolah Agama Rakyat Nurul Islamiah Meru 2C dan jawatan kuasa Rukun Tetangga Meru 2C. Pada 1 Disember 1991, beliau telah bertukar ke Sekolah Kebangsaan Cepur, Cemor, Perak sebagai guru akademik biasa. Di sinilah beliau mula melakar kejayaan dalam bidang pendidikan apabila berjaya membawa pasukan hoki sekolah ke peringkat negeri.
Seterusnya, pada 1 Januari 2002, beliau bertukar pula ke Sekolah Kebangsaan Jati Ipoh sebelum mengorak langkah ke jawatan Pegawai Khas Akademik Sekolah Rendah PPD Kinta Utara pada tahun 2007 hingga 2010. Karyanya kian menyelah apabila beliau menjawat jawatan Pegawai Khas Pengurusan Sekolah dan Organisasi PPD Kinta Utara pada tahun 2007 sehingga 2010. Seterusnya, beliau beralih ke jawatan Penyelia Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas PPD Kinta Utara dalam tempoh sebulan sebelum meneruskan hasratnya menyambung pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu di Universiti Terbuka Malaysia OUM pada tahun 2010. Sebaik sahaja tamat pengajian Ijazah Sarjana Muda, beliau ditempatkan di Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Utara bagi jawatan Penyelia Sekolah Rendah dari tahun 2012 sehingga 2013. Semangat kepimpinan yang ada dalam diri Tuan Haji Syed Musa bin Syed Hashim dibuktikan lagi apabila buat pertama kalinya beliau dilantik menjadi guru besar di Sekolah Kebangsaan Raja Chulan Ipoh Perak pada 1 Disember 2013. Pada tanggal 16 Februari 2017, khidmat beliau diperlukan di Jabatan Pendidikan Negeri Perak apabila beliau dilantik sebagai penyelia kepimpinan di Sektor Jaminan Kualiti sehingga 15 Ogos 2019. Kepimpinan dan kewibawaan beliau kian terselah apabila beliau kembali dilantik menjadi guru besar di Sekolah Kebangsaan Tambun Ipoh dari tahun 2019 sehingga 2024. Di sinilah landscape karier beliau makin berminar apabila pelbagai pencapaian berjaya dirangkul seperti menerima anugerah khas PPD Kinta Utara Sekolah Rendah 2022, sekali lagi menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2023, menerima anugerah Kepimpinan Rendah Negeri Perak 2023, juga menerima sijil penghargaan Kepimpinan dan Pengurusan Sekolah Berkualiti 2023 dan diberi amanah memimpin Persatuan Guru Besar PGBM Cawangan Kinta Utara. Pada tanggal 2 Januari 2024, Tuan Haji Syed Musa kemudiannya ditempatkan ke Sekolah Kebangsaan Jelapang Taman Meru sebagai guru besar. Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Itukah suratan dalam
sekadar satu kebetulan. Kita asyik membicarakan persoalan hidup dan pilihan. Timbang yang cerah, langkahnya bermula menyusun harapan, membina jiwa dengan senyum ikhlas. Ilmu disemai anak bangsa yang takkan penuh kasih sejati. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Anak bangsa ditatang penuh kasih sejati. Guru Syekh Musa, guru besar SK8. Benar bak kata pepatah, setiap permulaan pasti ada akhirnya. Tanggal 16 Oktober 2025 merupakan titik noktah buat beliau yang akan menamatkan profesion pendidikan secara rasminya di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Setiap nasihat bagaikan mutiara, tidak gentar hadapi cabaran, menjadi teladan insan budiman. Guru Syekh Musa, pembimbing setia, Rabu berdiri jadi cahaya, berketerampilan penuh wawasan, pemimpin unggul di sanjung zaman. Tanganmu membentuk masa depan, suaramu meniup semangat insan. Tiada lelah, tiada jemu, ilmu dan kasih jadi satu. Guru Syekh Musa, namamu terukir dalam hati kami, takkan terpikir bakti dan jasa selamanya dikenang. Guru Syekh Musa, Syekh Hashim Wiragemilang, di sekolah kebangsaan Jelapang. Tuan Haji bukan sekadar ketua bagi kami, malahan Tuan Haji juga dengan luas pengalaman beliau membantu kami untuk jadi manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Sesungguhnya jasa, bakti dan kasih sayang Tuan Haji Syekh Musa bin Syekh Hashim akan terus harum dikenang menjadi cahaya penerang jalan buat generasi akan datang. Dan hari ini, sebuah perjalanan yang penuh makna telah tiba ke penghujungnya. Tuan Haji Syekh Musa bin Syekh Hashim bersara sebagai guru besar tetapi tidak pernah bersara dari hati kami. Terima kasih atas setiap ilmu, setiap nasihat dan setiap detik yang diluangkan bersama kami. Kita ni hidup biar bermasyarakat. Mana jangan kita hidup seorang-seorang. Masyarakat pun kita tak peduli, dapat mencurahkan ilmu kita, masyarakat akan menghormati kita.
Saya berdoa semoga Tuhan sentiasa sihat dan sejahtera sepanjang tempoh persaraan kelab. Safwan bin Adi Rabai, Pengarah Pendidikan Negeri Perak, 29 September 2025. Setiap langkahmu telah membina jalan buat kami. Setiap sentuhanmu menjadi cahaya buat generasi seterusnya. Guru Syed Musa, pembimbing setia, teguh berdiri jadi cahaya, berdedikasi berwibawa, penyuluh mimpi